Sekarang kita dah nak hujung tahun. So tuan-puan yang tak berjaya buat simpanan, tuan-puan perlu tahu antara dua sebab kita tak mampu buat simpanan dengan betul. Ada dua saja sebab kenapa kita belum mula menyimpan. Nak tahu apa? Pastikan tengok video ini sampai habis untuk tahu jawapan dia, dan jangan lupa juga like dan save untuk rujukan pada masa akan datang. Secara umumnya kita pasti tahu simpanan ini sangat penting untuk diri sendiri, terutama pada waktu kecemasan. Dan kita juga sudah tahu sekarang ni simpanan ada dua jenis. Simpanan dalam bentuk cash, kita boleh simpanan tabung haji atau ASB. Simpanan dalam bentuk emas sebagai simpanan jangka masa panjang kita. Tetapi kenapa kita masih lagi gagal buat simpanan? Bak kata guru emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, apabila kita gagal buat simpanan hanya ada dua sebab sahaja. Yang pertama ialah bila kita tak cukup duit. Yang kedua ialah kita belum lagi ada ilmu simpanan. Rata-rata 90% sebab utama tak mula menyimpan ialah kita belum lagi ada ilmu simpanan. Kita belum ada ilmu cara menguruskan gaji. Kita belum ada ilmu tentang simpanan. Kita belum ada tahu kenapa kita kena simpan emas. Oleh sebab kita belum ada ilmu yang betul, kita tak rasa kepentingan menyimpan tersebut. Oleh itu kita tak cari duit lebih, ataupun kita tak berusaha asingkan duit selebihnya untuk mulakan menyimpan. Oleh itu tuan-puan, mulai hari ini kita target at least kurang-kurangnya kita tambah ilmu tentang simpanan emas setiap hari. Boleh tengok dekat video, dekat konten, boleh baca buku, boleh join seminar dan lain-lain lagi supaya kita tahu kepentingan menyimpan. Kita tahu cara nak menyimpan dengan betul, dan pastinya simpanan kita akan semakin bertambah. Supaya apa? Supaya kewangan kita juga semakin baik untuk masa depan. Oleh itu tuan-puan, bagi tuan-puan yang nak mula simpan emas dengan ilmu yang betul, saya akan bimbing tuan-puan sebaiknya. Cara dia, tuan-puan klik saja link dekat profil saya untuk daftar akaun secara percuma, dan boleh terus mulakan simpan emas hari ini dengan serendah RM100 sahaja. Atau sekiranya tuan-puan ada persoalan nak tanya dahulu, boleh kontak saya di nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lagi mudah. Akhir kata macam biasalah, dah senangnya nak simpan emas.